Okey korang, hai, Assalamualaikum. Okey, dekat hadapan saya ni ada satu buah kereta. Okey, ini bukan kereta SUV tetapi ini adalah MPV korang. Okey, ini adalah MPV 7 seater. Okey, MPV ni daripada Mitsubishi. Okey, ini adalah Mitsubishi Xpander 1.5. Okey, model tahun 2022 korang. Masih baru lagi dia punya condition. Masih tip-top macam saya cakap. Okey, tak ada calar, tak ada bengkok apa semua. Memang condition dia macam baru punya korang. Okey, saya buat korang tengok dulu. Macam biasa, kalau korang tak puas hati nak tengok dalam video sahaja, korang boleh datang walk in dekat Cargo Sungai Besi Auto World, ataupun korang nak test drive sekali pun boleh, tak ada masalah. Okey, tengok kan, memang nampak condition dia masih cantik macam baru punya. Okey, saya bawa korang masuk pula. Okey, ini bahagian dalaman dia memang nampak premium gila korang. Okey, full black. Untuk spek ni korang akan dapat leather yang seat leather macam ni memang nice gila korang. Korang tak perlu risau kalau ada anak kecil ke apa tumpah makanan, tak perlu risau, korang hanya lap sahaja, settle masalah korang. Okey, saya bawa korang masuk dulu. Saya bawa korang tengok mileage dia. Mileage dia pun tak adalah tinggi sangat. Okey, 87,000. Okey, full service korang tak perlu risau. Okey, alright. Dia lepas tu dia datangi dengan screen infotainment system, masih berfungsi dengan baik. Boleh tekan lagi. Korang tak perlu risau. Okey, masih berfungsi dengan baik, tak ada lag semua. Okey, ini bahagian aircon dia. Aircon dia pun okey, sejuk. Okey, korang tak perlu risau, korang akan dapat yang macam gini. Dapat barang yang macam gini ya. Okey, ni bahagian dia. Okey, ada kompartmen dekat bahagian sini. Kompartmen dia pun sangat besar sekali. Dekat sini pun ada juga kompartmen dia, extra kompartmen. Bawah ni ada juga. Okey, ini untuk spek dia. Lepas tu saya bawa korang pergi bahagian belakang dulu. Okey, kereta ni memang sangat sesuai ya kalau korang ada anak, tak ada ramai, anak ramai, family yang besar, memang sangat sesuai. Okey, sebab kereta ni adalah ada 7 seater, korang tak perlu risau. Okey, memang sangat muat untuk family korang. Okey, memang luas and tak ada masalah untuk korang. Dekat bahagian belakang ni pun ada juga untuk korang duduk. Bahagian belakang memang sangat selesa. Okey, lepas tu bahagian belakang ni korang tak perlu risau lah sebab dia ada aircon sekali dekat belakang ni. Ini pun berfungsi dengan baik. Rasalah sejuk-sejuk. So untuk yang duduk dekat belakang ni pun korang tak perlu risau. Korang akan rasa aircon sekali. Okey, alright, saya bawa korang pergi bahagian bonnet belakang pula. Okey, ni bahagian bonnet belakang dia memang nice gila. Okey, ini bahagian bonnet belakang dia. Dia punya space ni memang agak nampak kecil, tapi korang tak perlu risau. Okey, dekat ni seat bahagian ketiga ni korang boleh tarik sahaja, and then korang akan dapat space yang sangat besar. Okey, nak angkat barang ke, korang nak buat bisnes seorang ke, tak ada masalah. Memang sangat sesuai untuk kereta yang berjenis MPV ini. Okey, alright. So untuk harga dia korang tak perlu risau, korang akan dapat harga yang memang sangat berbaloi ya. Dekat Cargo korang boleh dapat harga yang sangat berbaloi. Okey, alright. Untuk Xpander ni korang boleh dapat harga sangat berbaloi. Okey, dengan berharga RM77,000 bulanan dalam RM948, boleh ikat loan 9 tahun. Okey, korang nak bulanan yang lagi rendah, korang boleh letak depo 10% ataupun 20%. Okey, korang nak cerai full loan pun boleh, tak ada masalah. Korang nak letak depo pun tak ada masalah. Itu depends on korang. Okey, apa-apa korang boleh PM kita sekarang. Okey, sementara stok masih ada. Untuk ni kita tak banyak stok, kita hanya ada satu stok sahaja. Siapa cepat dia dapat. Alright, apa-apa korang boleh PM kita punya salesman. Okey, bye, Assalamualaikum.